Selamat datang ke laporan berita utama bersama saya. Hari ini, kami membawakan perincian penting mengenai hala 7 bantuan kewangan persekutuan, khususnya membabitkan sumbangan tunai rahmah atau STR serta sumbangan asas rahmah yang lebih dikenali sebagai SARA. Menjelang pembentangan bajet tahunan negara tidak lama lagi, pelbagai persoalan mula timbul dalam kalangan masyarakat mengenai status pelaksanaan program bantuan ini bagi tahun hadapan. Selain itu, bagi fasa berbagi tahun ini, tarikh akhir bagi proses kemaskini maklumat dan jadual pengkreditan fasa ketiga serta fasa keempat kini telah pun ditetapkan secara rasmi. Laporan eksklusif ini membawakan segala maklumat komprehensif yang perlu anda ketahui bagi memastikan anda tidak terlepas daripada menerima hak bantuan anda sepenuhnya. Satu perkembangan besar bakal berlaku dalam tempoh 3 bulan akan datang, melibatkan perancangan kewangan negara dan peruntukan skim bantuan rakyat. Parlimen dijadualkan membentang rang Undang-Undang Perbekalan atau Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Pembentangan rasmi tersebut akan disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Melalui belanjawan tersebut, segala perihal dasar kewangan negara termasuk dasar perbekalan, bajet perkhidmatan awam serta jumlah keseluruhan peruntukan bagi bantuan tunai persekutuan akan diumumkan secara rasmi kepada seluruh rakyat Malaysia bagi memandu ekonomi negara ke fasa seterusnya. Menjelang pembentangan belanjawan tersebut, timbul pelbagai kabar angin di media sosial yang mendakwa program bantuan ini kemungkinan akan dimansuhkan oleh pihak kerajaan. Bagaimanapun, penjelasan rasmi menunjukkan bahawa program sumbangan tunai rahmah atau STR akan tetap dikekalkan sebagai tiang pilar bantuan sosial negara. Perubahan utama yang bakal dilaksanakan adalah memperketat kaedah penyaluran bantuan agar ia dilaksanakan secara bersasar, iaitu hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Melalui pendekatan baharu ini, semakan semula ke atas pangkalan data nasional akan dilakukan secara menyeluruh bagi memastikan bantuan kewangan ini benar-benar sampai kepada golongan isi rumah berkualifikasi dan warga emas yang menepati syarat kelayakan sebenar pada tahun 2027 kelak. Bagi kategori individu bujang, pelaksanaannya pada tahun ini menyaksikan golongan berkenaan hanya menerima manfaat program SARA bagi pembelian barangan keperluan asas di kedai terpilih tanpa menerima pembayaran tunai secara langsung di bawah program STR. Mengenai status peruntukan bagi tahun 2027, sama ada kategori bujang akan kekal menerima kaedah bantuan subsidi barangan sedia ada atau dikembalikan semula kepada sistem pembayaran tunai STR. Perkara tersebut masih belum muktamad dan tertakluk sepenuhnya kepada keputusan akhir semasa perbentangan belanjawan 2027 kelak. Langkah memperkemas sistem penyaluran bantuan ini juga berjalan seiring dengan matlamat utama kerajaan untuk menoktahkan status miskin tegar di dalam negara secepat mungkin. Usaha membasmi kemiskinan tegar, iaitu pengelasan bagi isi rumah yang berpendapatan terlalu rendah untuk memenuhi keperluan asas utama, dilaksanakan secara beransur-ansur bagi memastikan proses peralihan data kebajikan dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. Melalui pelan pelaksanaan ini, kategori miskin tegar akan ditiadakan sepenuhnya daripada sistem pangkalan data e-Kasih pada masa hadapan. Selepas tempoh peralihan ini selesai, pangkalan data berkenaan hanya akan mengandungi satu kategori tunggal sahaja, iaitu kategori miskin, manakala bentuk penawaran serta pakej bantuan bersesuaian akan diselaraskan semula mengikut takrifan kelayakan baharu tersebut. Beralih pula kepada pelaksanaan program STR bagi tahun semasa iaitu 2026, jadual pemberian kini berbaki 2 fasa utama sahaja lagi, iaitu fasa ketiga dan fasa keempat. Pembayaran bagi fasa ketiga telah pun dijadualkan berlangsung secara berperingkat pada bulan Ogos 2026. Perlu ditegaskan semula bahawa urusan kemaskini maklumat permohonan bagi fasa ketiga ini telah pun ditutup secara rasmi pada 15 Jun yang lalu. Oleh itu, penentuan kelulusan dan kadar amaun bayaran fasa ketiga adalah berdasarkan data mutakhir yang tersimpan di portal rasmi sehingga tarikh tutup berkenaan.
Bagi pemohon yang statusnya sudah sedia lulus dalam fasa terdahulu, anda bakal menerima bayaran sewajarnya mengikut kategori asal secara automatik tanpa perlu mengambil sebarang tindakan tambahan. Sementara itu, bagi individu yang sempat mengemukakan permohonan baharu, membuat rayuan atau melakukan kemaskini sebelum 15 Jun, status kelulusan rasmi anda boleh disemak melalui portal MySTR pada hari pembayaran fasa ketiga ataupun selewat-lewatnya 1 hingga 2 hari sebelum tarik pengkreditan ke akaun bank bermula. Bagi pembayaran fasa keempat yang juga fasa terakhir bagi penutup tahun 2026, ia dijadualkan berlaku pada bulan November 2026. Tempoh urusan kemaskini maklumat untuk fasa keempat ini telah pun dibuka sejak 16 Jun yang lalu dan akan dilanjutkan sehingga tarikh tutup rasmi pada 30 September 2026. Ini merupakan peluang terakhir bagi mana-mana individu yang layak tetapi belum mendaftar untuk mengemukakan permohonan baharu bagi mendapatkan manfaat bayaran fasa keempat tersebut. Bagi mereka yang berstatus tidak lulus sebelum ini, anda boleh memanfaatkan tempoh yang ada ini untuk menghantar permohonan rayuan dengan dokumen sokongan lengkap. Kemaskini maklumat dalam fasa ini amat digalakkan jika melibatkan perkara kritikal yang mempengaruhi kadar bantuan seperti penambahan bilangan anak tanggungan, penurunan jumlah pendapatan bulanan atau perubahan status perkahwinan. Manakala bagi pertukaran maklumat yang tidak kritikal, pemohon dinasihatkan untuk menangguhkan dahulu urusan tersebut sehingga kaunter permohonan dan kemaskini bagi program STR 2027 dibuka secara rasmi pada masa akan datang. Sebagai peringatan penting kepada semua penerima, bagi individu yang berstatus lulus dalam pembayaran fasa pertama atau fasa kedua sebelum ini tetapi menghadapi masalah kegagalan pengkreditan ke dalam akaun bank, anda tidak perlu bimbang. Anda boleh hadir secara fizikal ke mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional atau BSN yang berhampiran untuk menuntut bayaran tersebut secara tunai. Kaedah yang sama turut terpakai kepada semua penerima yang sememangnya didaftarkan di bawah kategori penunaian secara kaunter tanpa akaun bank. Tempoh tuntutan tunai di kaunter BSN bagi kes-kes berkenaan dibuka pada bila-bila masa sahaja sehinggalah tarikh akhir pada 31 Disember 2026. Kesimpulannya, pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini akan menentukan corak struktur serta hala tuju baharu bagi program STR dan SARA secara bersasar bagi tahun hadapan. Manakala bagi urusan pada tahun ini, pastikan semua permohonan baharu, rayuan atau kemaskini maklumat penting bagi fasa keempat dihantar sebelum tarikh tutup pada 30 September 2026. Sila layari portal rasmi MySTR secara berkala untuk menyemak status kelulusan semasa anda. Pastikan anda mengambil tindakan segera agar hak anda terpelihara. Sekian laporan berita kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.